Saya hutang solat fardu tak banyak, lebih kurang 66,000 waktu 600. Banyak hutang 66,600 waktu. Ikut akal logik saya tak mampu bayar lah. Umur saya semakin tua, memang mana ada semakin muda. Saya tak dapat nak mikir dah Ustaz. Mohon penjelasan. Saya meninggal dunia usia saya melakukan qada. Baik. Siapa yang berhutang kemudian dia membayar hutangnya sedikit demi sedikit, lalu tak habis, dipotong oleh kematian, dia akan ditanggung di akhirat nanti insya-Allah. Siapa yang ada hutang dengan Allah, dia tak mampu nak jelaskan sekaligus, dia buat secara berangsur-angsur, kemudian dipintas oleh kematian, Allah ampunkan dosa. Allah Maha Pengampun. Faham lagi? Ni hutang dengan orang, skepeng pun tak bayar. Lepas tu tukar kasut baru, dia tukar rain sport baru. Sakit hatilah tu orang dia tengok. Faham? Tapi kalau bayar sikit-sikit tak ada masalah. Jangan main hutang. Fadanallah ahaqu an yuqda. Bukan wajib 66,000 waktu. Macam biasa, bila masuk waktu zuhur, qada zuhur, tunai zuhur, qada zuhur. Nanti masuk asar, qada asar, tunai asar, qada asar. Setiap satu waktu dapat 2 qada. Insya-Allah. Faham lagi? Soalan seterusnya.